rasakan sakit yang sedikit. Sabarlah kan. Dia juga tahu keadaan abang ini. Anak yang berapa tu? Anak yang kedua. Dari umur sekitar baru tu. Separuh. Jadi kan dulu. Dia kan tengok kerja. Saya tengok kerja ke hendak kan. Macam mana benda dah. Tak lihat balik dah. Ya, betul. Dia dah ajar dia. Dah ajar dia kan dia. Saya redo. Kena redha lah. Dia baru-baru ni memang nak lunak tersebut. Tak cakap Ya, dia. betul. Saya sedih sangat. Ya, sabarlah. Ya. Pujian pada Allah pada kita. Satu-satu anak perempuan. Satu perempuan. Allahu Akbar. Kalau tak ada. Tak tentu harap saya kat kilang tu. Macam dia semua sempurna. Badan dia semua. Macam dia tidur je. Macam dia tidur je. Saya mandikan dia pun tak mampu. Memang saya tak sangka dia kata butuh bukan anak saya kata. Kakak ada cakap kan. Saya tengok dia dah berbuju kaki. Dia tu berpelukan. Dalam keadaan berpelukan. Dengan kawan dia. Dalam jenazah saya tengok. Sampai ke surau saya tengok ramai sangat. Barulah saya rasa macam boleh terima sikit. Terus saya balik. Saya rasa masuk Assalamualaikum. Saya rasa lain. Saya tengok kenapa rumah ni macam lampang je. Tak apalah, saya memang cakap dalam hati. Saya pun pergi kat tepi dah ni, tengok. Dia dah siap basuh toto tidur dia, selimut selimut dia, baju dia semua. Saya tengok rapi je dia macam sidai tu. Ayat lah tu kan, dia duduk pakai inas, lepas tu dia facial muka dia pakai masker muka dia bersihkan diri dia. Lepas tu saya baru perasan rupanya bukan setakat toto baju dia kan. Sarung bantai, sarung pilang, cadar, batang peluk, semua dia dah buka dah. Waktu dia tidur malam tu, tanpa alas, dia tidur berselimutkan selimut biasa je. Seminggu yang dia nak pergi ni, dia tak sembang sangat makan tu. Dengan papa dia, punyalah dia rapat sangat. Pantang dengar papa dia balik kerja, dia dah keluar dalam pintu. Papa! Dia akan sambut papa dia, tanya papa dia akan cerita apa benda dia nak cerita. Tapi memang minggu ni tak ada cerita apa. Dalam 2-3 hari dia nak pergi atau last dia nak keluar rumah tu, dia ada buat video. Happy sangat video tu dalam rumah. Dia buat dulu video dalam handphone dia tu. Happy sangat. Baru saya tengok handphone dia, sebab saya tak pernah pegang handphone dia. Bila dia pergi kan, dia tahu saya akan tengok handphone dia kan. Tengok apa benda dalam handphone dia kan. Dia tinggal video-video memori semua yang indah-indah. Pujian kepada Allah. Orang datang ziarah di hospital pun ramai. Di masjid pun ramai. Ya. Itu tanda-tanda bahawa maknanya dia pergi dalam keadaan yang baik lah tu. Sebagai anak yang anak yang solehah, menghormati beberapa dan sebagainya. Dia ada sedikit sumbangan bersama. Sabar je ni. Sabar je ni puan ya. Terima kasih.